Kepada Jebat Derhaka dan juga Papa Gomo, tunggu apa lagi? ZRA dah buka gelanggang dah tu. Pergilah berhujah dengan dia. Sebelum ni bukan main lagi kan. Kau kata kerajaan ni wayang lah, aktivis sumut ni semua lakonan lah. Tak cerdik lah, dah tahu kena tangkap nak pergi juga buat apa. Sekarang ni dia dah balik. Dia sediakan gelanggang untuk kau ni berhujah. Pergilah berjumpa. Aku tak faham kenapa kau ni sakit hati sangat. Kau dengki sangat dengan aktivis sumut ni. Kau dengki, kau tak boleh tengok kerajaan ni jadi penaung. Aktivis sumut ambil berat. Kau tak boleh nak tengok. Aku tahulah kau menyokong Tok Saka. Bukan aku nafikan kehebatan Tok Saka. Memang lah. Dulu memanglah dia hebat. Sekarang ni dia bukan ada kuasa pun. Sekarang ni zaman kerajaan Anwar Ibrahim. Dia yang ada kuasa. Dia yang bantu. Apa pasal pula kau nak sakit hati ni? Kau tak tengok macam mana kerajaan hari ni punya ambil berat. Sampai masuk dalam media. Sampai menteri pun turun. Kau tengok semalam Fahmi Fadzil. Bukan main turun lagi, susah payah. Fahmi Fadzil dengan Tok Mat turun sambut ni. Sambut aktivis sumut yang pulang ke tanah air ni. Lepas tu telefon dia orang tak ada. Bagi pula telefon. 23 biji telefon bagi dekat aktivis. Pasal sebelum ni kena tahan dengan Yahud ni, dia orang campak kan telefon. Hari ni kerajaan kita bagi telefon supaya boleh guna ceritakan tentang pengalaman waktu dia orang belayar tu. Aku harap sangatlah PMX ni kan, bawa lah Jebat Derhaka, bawa Papa Gomo ni, bagi dia orang jadi aktivis. Bawa pergi masuk ke negara api tu. Tengok lakonan ke tak lakonan. Kalau dah kena tangkap dengan Yahud, jangan bawa balik. Biar dah kata lakonan tak payah tolong. PMX tak payah tolong. Biar dia duduk dalam penjara tu.